Apa salah Awang Baktiar telah lakukan sehingga dia dimasukkan ke sini? Dia telah dituduh oleh pembesar istana atas tuduhan membunuh Raja Kentang. Dan dia akan dikenakan hukuman bunuh besok pagi. Titah Raja Balang. Faham. Pegawai, Kenapa tuan? siap sedia. Kita ada tetamu yang tidak diundang. Ada tetamu? Mana tuan? Pegawai, dengar sini. Walau apa pun yang akan terjadi, kita tidak boleh membenarkan sesiapa pun melepaskan Awang Baktiar dari penjara. Faham? Faham. Siapa kau? Dan mengapa kau berada di sini? Siapa aku tu bukan urusan kau. Serahkan Awang Baktiar kepadaku sekarang. Siapa kau? Itu kau tak perlu ambil tahu. Aku memerlukan kau untuk membawa aku ke tempat harta peninggalan Raja Naga yang disembunyikan. Sebagai pertukaran, aku selamatkan nyawa kau daripada dihukum mati. Baiklah, kalau itu yang kau mahukan.